Kita ada dua soalan. Ada apa hukum berzikir ketika khatib berkhutbah Jumaat? Masa tok khatib duk baca khutbah, kita duk berzikir. Kita ambil peluang tu untuk kita nak berzikir. Asalnya kembali kepada hukum dengar khutbah. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum dengar khutbah itu tidak wajib, sunat saja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Hukum bercakap ketika khatib membaca khutbah, hukum dia makruh di dalam mazhab kita Syafi'i. Haram di dalam mazhab yang lain, khususnya hamba ingat kalau tak silap mazhab Hanafi. Haram, wajib dengar tok khatib baca khutbah. Bila kita berzikir, kita tak perhati dengar tok khatib baca khutbah, hukum dia dalam mazhab Syafi'i makruh. Kerana dengar khutbah itu dihukum kita berzikir tu. Nama kita duduk di dalam berzikir. Lagu ni dia panggil rajin tak kena dengan tepat, dia panggil. Rajin tak kena dengan tepat. Berzikir tepat dia masa lain. Ada pun masa khutbah disuruh kita dengar khutbah. Ini bukan soalan jadi soalan sangat. Soalan yang lagu ni pada hakikatnya, kalau sebenarnya nak suruh jaga, nak suruh tegur. Jadi di masjid kita ni, ketika khatib duk baca khutbah, ada ramai juga rajin duk berzikir. Wasbah duk berjalan keras. Tu balik orang duk jaga masjid ni duk tengok, molek kedak lagu ni, nak pergi tegur tak berani. Tu lagu tu lah. Soalnya kepada orang mengajar supaya